Jadi iPhone 17 baru keluar lagi kan. Masih baru bulan 9 itu hari. Bagi setengah orang akan bekerja-kerja untuk iPhone ni. Lagi-lagi orang yang mampu untuk beli. Tapi yang paling sedihnya, banyak saya jumpa golongan-golongan yang dia tak mampu beli dengan gaji yang rendah. Tapi seboleh-boleh untuk dapatkan iPhone 17. Tak kira lah hutang ke, bayar 3 kali ke, macam mana, kat mana-mana punya hutang sekalipun. Benda ni korang kena tengok. Saya takkan buat video ni secara detail untuk setiap hutang-hutang ni. Saya nak cakap secara ringkas je lah. Kalau korang tak mampu beli, jangan beli. Sebab iPhone cuma boleh bagi korang apa tau, puas hati 3 hari seminggu, 2 minggu je. Lepas tu korang akan rasa tak ada apa. There's nothing dalam iPhone tu. Ya. Ini untuk yang betul-betul dia tak mampu nak beli, teringin nak pakai, dia beli. Dia akan jadi macam tu. Manakala untuk golongan yang memang peminat tegar iPhone, fans, itu saya rasa tak ada masalah lah. Sama ada dia mampu tak mampu, dia boleh beli walau macam mana cara sekalipun. Tapi insyaAllah dia boleh pakai untuk jangka masa yang panjang. Bukanlah panjang sangat, maksudnya dia tak ada rasa penyesalan dekat situ. Kemudian ada golongan yang tak dapat membezakan keperluan dengan kehendak. iPhone ni adalah kehendak. Tak kira lah macam mana sekalipun. Sebab apa? Korang tahu tak, iPhone, kalau korang pakai iPhone 13, iPhone 14, sebenarnya dah cukup keperluan, dah sedap guna. Jadi wujudnya iPhone 17 ni dia jadi seperti kehendak bagi saya lah. Dia jadi kehendak, dia tak jadi keperluan. Kecuali ada certain function yang penting yang korang nak ada dekat 17, barulah boleh jadi boleh kata keperluan lah, memang logik lah. So baru-baru ni, cerita pasal apa yang berlaku kan. Saya ada ambil keputusan. Kebetulan saya pakai iPhone 15 Pro. Entah bila beli tak ingat lah. So saya pakai lagi, dan bila keluar 16, saya tak pakai 16. Saya tak beli pun, tak upgrade ke 16. Dan kemudian datang pula iPhone 17. Still saya tak upgrade, saya tak beli. Kenapa saya tak beli? Sebab keperluannya dah tak ada dah. Saya rasa 15 Pro ni dah boleh pakai, dah sedap pakai, tak ada masalah untuk saya kejar. Dan spek-spek yang ada pada 17 Pro pun tak ada apa yang saya perlukan. Jadi so pakai 15 Pro dah mencukupi. Still sampai sekarang. Saya mungkin akan upgrade bila bateri dah drop ke apa, dah rosak ke, itu mungkin akan upgrade lah. Lepas tu yang bestnya, bila kita cakap tak ada keperluan, ada golongan ni kan, ada golongan merang lah, tak ada keperluan. Dia kalau ada duit, jalan je. So cerita pasal ada duit, ada dua jenis golongan. Dia ada duit tapi dia bukanlah kaya. Dan lagi satu yang ada duit, dia betul-betul kaya. So saya bukanlah jutawan, duit ada tapi bukanlah kaya. Jadi pada satu hari tu saya pergilah ke mesin. So wife saya punya phone ada problem sikit kan. Dia pakai lama gila handphone tu. Dia jadang nak beli iPhone 17 Pro. So saya cakap, kalau aku recommend lah, baik kau beli ni je, 16 Pro lah. Sebab iPhone 17 Pro ni dia punya material aluminium kan. Aluminium mudah dan lembut bang, lembut. Jadi aku cakap lah, belilah 16 Pro. Sebab dia bukan aluminium, dia punya material. Tapi dia nak juga 17. So tak ada masalah lah. Bukan minta duit orang kan. So dia belilah. Dan dia tanya dekat saya, abang nak beli tak lagi satu? Nak buat apa? Untuk akulah, maksudnya dia nak belikan lagi satu iPhone 17 Pro. Jadi aku rasa aku jawab dengan tegas, tak nak. Betul tak nak? Nak belanja iPhone tak nak? Betul tak nak? Aku kalau nak aku beli. So aku cakap macam tu lah. Bukanlah sombong, tapi aku dah memang style macam tu lah guys. Saya memang style macam tu kalau bercakap. Sebab saya rasa langsung tak ada keperluan. Langsung tak ada keperluan dalam keadaan pakai 15 Pro pergi ke 17 Pro. Bayangkan korang-korang yang lagi betul-betul mempunyai cara kehidupan, tak ada keperluan pada iPhone tapi bekerja untuk beli iPhone 17, hutang. Macam mana tu? Mula-mula memang korang tak nampak. Sebab korang dah dikaburi dengan excited dia nak dapat iPhone tu. Tapi bila dah dapat, nanti korang akan rasa something yang tak kena. Benda ni semua orang akan rasa. Kebanyakan memang akan rasa. Bayangkan kan, macam ni, yang hari tu beli, ni iPhone 17 Pro 256GB. Blue. Midnight blue ni. Entah. So, untuk harga dia, 5,499. Ni official price dia. So, bayangkan kalau korang hutang. Kalau hutang dekat credit company, Aeon, Berjaya ke apa, yang kat kedai-kedai handphone yang buka installment iPhone tu, biasanya hutang dia boleh setahun, 3 tahun,
2 tahun. 1, 2, 3 tahun lah biasanya max. Bayangkan kita ambil tengah-tengah lah 2 tahun. Korang tahu tak, costing 5,500 ni, dia akan pergi lebih daripada 6,000. Lebih 7,000. So, setiap kali korang nak beli, korang tanya interest rate berapa. Dan bukan sekadar tanya interest rate, korang kena pandai kira interest rate tu. Saya jumpa kawan-kawan saya yang saya keliling saya berapa ramai. Kalau 10 orang, 10 tak pandai kira interest rate. Dia cuma tahu interest berapa? 2% setahun. Ada lagi teruk, dia tahu 2% je. Tapi dia tak tahu 2% tu macam mana. Setahun, sebulan, apatah lagi korang beli iPhone, guna Shopee Pay Later. Memang berdarah. Pay Later apps ni, BNPL, Buy Now Pay Later. Itu lagilah tinggi. So, kalau nak hutang, saya bagi tips simple. Kira sendirilah. Okay. Saya tak nak buat pengiraan dekat sini, nanti panjang sangat video. Kalau korang nak hutang iPhone ni, korang hutang dekat telco, okey. Cuma kat telco korang kena pakai plan internet yang diorang packagekan sekali lah. Pakai plan internet tu baru boleh hutang telco tu. Itu pun berdasarkan kelayakan. Macam mana kelayakannya? Korang jangan gatal-gatal WhatsApp saya, bang, saya nak hutang handphone dekat Celcom ni. Okey, kenapa bang? Saya bukan jual iPhone. Saya bukan customer service Celcom. Saya bukan customer service Digi. Benda ni korang kena tanya dekat center. Tanya apa kelayakan, dah pakai bil ke, macam mana, nama cantik ke, macam mana, tak ada blacklist ke. Itu yang korang kena buat. Basic, benda basic. Tak tahu tanya. Bukan tak tahu terus nak, belum tentu dapat. So, itu hutang antara hutang yang kita cakap bijak sebab boleh dapat zero interest. 5,000 korang beli, 5,000 lah korang bayar sampai habis bayar. So, kalau yang mampu untuk beli cash, 5,500 beli. Kalau yang mampu beli cash tapi nak lagi save, beli dekat telco. Sebab telco boleh bagi diskaun handphone tu. Tapi macam biasa, syarat yang telco nak adalah dengan kalau korang pakai plan internet yang diorang sediakan. So, kalau korang memang pakai plan internet yang disediakan, nak beli iPhone, so memang iPhone cash, korang akan jimat lah ratus-ratus. Around RM500 something. Depends on harga lah. So, itu cara nak beli iPhone sekarang ni. Tolonglah guys. Zaman sekarang mudah berhutang. Saya ada Shopee Pay Later yang dahulunya saya aktifkan hanya RM400 saya boleh hutang. Sekarang RM9,000 saya boleh hutang. Dulu saya dapat S-Loan daripada Shopee. Shopee S-Loan. Kat TikTok saya jarang daftar. Di mana saya saja aktifkan, saya dapat limit RM2,500 dan baru beberapa hari ni Shopee S-Loan saya dia naikkan RM4,000. Tapi adakah saya guna? Saya guna. Macam mana saya guna? Korang tahu tak, kalau saya cakap saya guna macam mana, nanti korang cakap bodoh pula. So macam S-Loan tu kan RM2,500, saya keluarkan duit RM2,500, saya simpan, saya masuk dalam investment. Bayar 3 bulan. Investment dapat lebih daripada interest apa yang di-charge oleh Shopee. Tapi kalau tak boleh buat, jangan buat lah. Lebih baik elak. Okay? Kalau korang tak ada trik-trik kewangan yang betul, yang bagus, elak benda-benda hutang ni. Sebab benda hutang ni nampak mudah. Tapi sampai satu masa kita tak tahu apa akan berlaku, benda tu tersangkut. Bila benda tu dah tersangkut, dekat sana akan dituntut. Last daripada aku, kau jangan steam sangat dengan iPhone 17. Tak ada apa sangat pun. Nak pakai iPhone sangat, pakai je 13, 14, 15. Dah cukup. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau good. See you guys on my next video. Bye.